Pergerakan 3 kali dan pergerakan kedua tangan dalam solat. Takbiratul ihram dan 3 lagi pergerakan dalam rukun solat. Tapi dalam situasi di lain di Facebook, ada ustaz mengatakan gerak 2 tangan lepas yang keempat itu membatalkan solat. Dengar baik-baik. Yang kata batal solat ni begini. Kita tidak disunatkan angkat tangan masa naik dari rakaat ketiga ke rakaat keempat. Kita naik tak payah angkat tangan. Yang sunat angkat tangan daripada tahiyat. Naik ke rakaat ketiga sunat angkat tangan. Kalau naik ke rakaat keempat tak sunat. Dalam kitab fiqh sebut, kalau tempat yang tak sunat angkat tangan, kita pergi akad gok tangan 2 kali, 2 belah ni, kan anggota berat. Ni akad, ni akad, tak batal lagi. Yang batal ni sebagai contoh, tangan kanan akad, tangan kiri akad, kepala berpaling ke belakang. Itu baru panggil batal. Kerana ni satu anggota, anggota yang kedua, kepala pula satu anggota. Bukan semata-mata akad batal. Itu salah. Okey. Soalan seterusnya.